Kerajaan akan terus mengekalkan harga petrol RON 95 pada RM1.99 seliter di bawah inisiatif subsidi Budi Madani meskipun berdepan tekanan ekonomi global yang semakin meruncing. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beban yang ditanggung golongan pekerja yang berpendapatan rendah susulan peningkatan kos sara hidup. Semua negara pengeluar minyak naikkan harga minyak, termasuk di antara negara pengeluar minyak yang tertinggi di dunia, Emirat, UAE telah menaikkan juga harga minyak. Malaysia masih kekalkan Budi Madani RM1.99. Harga minyak yang terendah di dunia selain Brunei Darussalam. Datuk Seri Anwar menjelaskan keadaan ekonomi global ketika ini jauh lebih mencabar berbanding awal tahun dengan lonjakan harga komoditi yang meningkat ketara dalam tempoh singkat. Kesan rantaian daripada kenaikan tersebut turut dirasai pelbagai sektor dengan peningkatan kos input seperti diesel dan kekurangan bahan mentah tertentu. Tetapi jangan kita andaikan bulan Mei sama dengan bulan Februari kerana keadaan lebih rumit.